Dari jalan tanah berdebu ke hati yang tak terduga. Hello, nama saya Aisyah. Saya berumur 27 tahun. Saya seorang guru bahasa Melayu baru sahaja menamatkan pengajian di universiti. Tinggal di Kuala Lumpur selama ini, saya tak pernah terfikir akan berhijrah ke sebuah kampung kecil di daerah Kuala Kangsar, Perak. Tapi hidup ada cara tersendiri untuk mengubah haluan kita. Aku tukar hiruk pikuk bandar dengan ketenangan kehijauan desa, mencari sesuatu yang tak mampu kujelaskan sepenuhnya. Jalan tanah merah yang aku lalui menuju ke kampung itu seperti tiada penghujung. Kereta aku bergoyang setiap kali melewati lupak atau batu besar, seolah-olah memberi amaran bahawa hidup di sini akan berbeza lebih perlahan, lebih asli, mungkin sedikit kasar. Aku teringat kembali, semasa di universiti, aku membayangkan karier aku sebagai guru muda di sekolah bandar yang lengkap dengan teknologi canggih dan kelas interaktif. Tapi tiba-tiba, peluang mengajar di sekolah kampung kecil ini muncul dan aku rasa ada sesuatu yang menarik aku ke sana. Kampung itu bukan asing bagiku kerana nenek aku tinggal di situ, dan beberapa sepupu yang sering menggalakkan aku datang. Udara di situ berbeza, segar dan sedikit manis. Bau rumput yang baru dipotong dan bunga liar memenuhi ruang udara. Sewaktu aku sampai di rumah sewa yang aku pilih, sebuah rumah kecil berwarna kuning lembut dengan tingkap biru, aku rasa ada sesuatu yang menyempit di dada. Dunia seolah-olah mengecil, dan aku tahu perjalanan hidup aku akan berubah di sini. Dan di situlah aku melihat dia buat pertama kali. Dia berdiri di halaman sebelah rumah, memotong kayu dengan gergaji tangan. Kasut but lusuh dan baju putih yang kotor tanah menampakkan dia seorang lelaki yang biasa dengan kerja keras di bawah terik mentari. Dia memandang aku tanpa senyuman, hanya pandangan dingin yang seperti menilai sama ada aku patut dipercayai atau tidak. Assalamualaikum, katanya dengan suara dalam dan tegas. Waalaikumsalam, aku jawab dengan hati-hati. Saya Aisyah, baru pindah ke sini. Dia mengangguk perlahan, matanya masih mengawasi aku. Nama saya Kamal. Selamat datang. Itu sahaja. Tiada soalan melampau, tiada ingin tahu berlebihan, hanya nama itu terngiang-ngiang di kepala aku, cuba meneka apa yang tersembunyi di balik sikap kasar itu. Hari-hari pertama aku di kampung itu seperti roller coaster emosi. Murid-murid di sekolah sangat comel tetapi nakal. Sesetengah ibu bapa memandang aku dengan curiga, seolah-olah aku pendatang asing dari kota besar yang akan mengganggu ketenangan kampung mereka. Dan Kamal, dia tetap menjadi teka-teki. Aku selalu berjumpa dengannya dalam perjalanan dari sekolah ke rumah. Dia sibuk dengan kerja-kerja praktikal memperbaiki pagar, mengangkat karung makanan ternakan, atau hanya berdiri memandang ke horizon dengan pandangan jauh. Sampai suatu pagi, dia akhirnya bercakap lebih dari sekadar salam ringkas. Aku sedang duduk di beranda rumah sambil membaca dan minum kopi, tiba-tiba terdengar langkah berat. Aku melihat ke atas dan dia berdiri di situ, memegang bakul berisi buah-buahan. Ini untuk awak, katanya sambil menghulurkan bakul itu. Buah stroberi dan beri hitam dari kebun saya, bukan yang beli kat pasar. Aku ragu-ragu sejenak sebelum menerima bakul itu. Bau manis dan segar dari buah-buahan itu membuat aku tersenyum tanpa disangka. Terima kasih, aku bisik. Tak payah susah-susah. Dia hanya mengangkat bahu, matanya berkelip lucu. Tak ada apa. Di sini, kita makan benda yang asli. Nada suaranya yang santai dan senyum separuh itu buat aku ketawa kecil. Kalau macam tu, apa yang bawa seorang gadis muda macam kamu ke hujung dunia ni, Cikgu Aisyah? Soalannya buat aku terkejut. Dia terus terang tanpa amaran, dan aku tak tahu nak jawab apa. Katakan aku nak cari pandangan baru, jawab aku sambil tersenyum samar. Dia nampak faham, tapi aku tahu dia tak betul-betul yakin. Perbualan dengan Kamal mula jadi rutin baru aku.
Dia kadang-kadang datang dengan alasan praktikal atau hadiah kecil seperti kayu api atau bunga liar. Lama-kelamaan, aku mula nampak ada sesuatu yang lebih dalam di antara kami. Sesuatu yang halus tapi tak boleh diabaikan. Musim luruh mula menukar warna daun-daun kepada keemasan dan jingga. Udara sejuk membawa rasa renungan. Aku duduk di beranda lagi, kali ini dengan buku nota di pangkuan, cuba susun idea untuk kelas baru. Tiba-tiba, langkah berat itu kedengaran lagi. Dia datang membawa kotak kayu. Bawa buah lagi, katanya ringkas. Aku angkat sebelah kening, menutup buku nota. Nak buat aku gemuk, ke? Dia ketawa pendik. Suara serak yang peliknya buat aku rasa sesuatu bergetar dalam perut. Saya tak pasti kalau itu boleh berlaku, cikgu. Nampaknya awak susah nak makan. Aku terkejut dia perasan. Kalau macam tu, aku terima sajalah. Aku berdiri untuk ambil kotak itu. Tetapi dia terlebih dahulu naik ke beranda dan letak kotak itu di meja sebelah aku. Matanya menatap aku dengan serius, dan aku rasa ada arus elektrik halus antara kami. Sunyi sekejap, penuh kemungkinan. Aku mahu cakap sesuatu, tapi Kamal yang mula dulu. Nampak macam banyak fikir hari ni. Ada masalah? Aku telan air liur, tak pasti nak jawab apa. Aku hanya kata, kerja. Kadang risau. Aku nak pastikan semua murid faham pentingnya kata dan cerita. Dia angguk, merenung. Kalau dah sampai sini, jangan lupa like video ni, subscribe channel dan komen dari mana awak tengok saya. Saya baca semua dan suka tahu siapa di sebalik skrin. Jangan biar orang sakiti hati awak. Anak muda kadang-kadang susah nak jaga. Dia macam tahu apa yang aku perlukan. Aku pun tanya balik, awak pula, apa yang awak risaukan? Dia buat muka selambar, tapi mata dia ada sinar jauh. Jaga tanah, tanaman, haiwan. Benda simple tapi penting dan susah. Dia tersenyum, senyuman yang buat wajahnya berseri. Saat itu aku sedar, Kamal itu handsome. Bukan cara biasa, bukan muka sempurna atau bergaya, tapi cara dia jujur dan berani hadapi hidup buat dia unik. Aku tak sabar nak kongsi cerita seterusnya. Hari-hari aku bersama Kamal semakin banyak diisi dengan saat-saat kecil yang penuh makna. Dia mula sering muncul di beranda rumah, selalu membawa sesuatu, kadang-kadang sayur-sayuran segar dari kebunnya, bunga liar yang dia petik sendiri, atau madu asli yang dia simpan dalam balang kecil. Setiap hadiah disertai dengan perbualan yang tenang, penuh dengan pandangan bijak dan jenaka yang kadang-kadang membuat aku ketawa tanpa sengaja. Namun, Kamal juga ada sisi yang kasar dan terus terang. Cara dia bercakap kadang-kadang membuat aku terkejut, tapi entah kenapa, sikapnya yang jujur itu membuat aku tersenyum. Seperti hari itu, ketika aku cuba mengajarnya membeli barang secara dalam talian. Dia duduk di meja dapur, memandang telefon bimbit dengan wajah yang penuh kekeliruan. Ini susah sangat, keluhnya sambil mengerutkan kening. Saya tak faham kenapa tak pergi kedai terus beli je. Lagi senang. Aku ketawa sabar, walaupun hati aku terhibur dengan sikap degilnya itu. Kalau macam tu, awak rugilah, Kamal. Dengan beli online, boleh jimat masa dan banyak pilihan. Tak perlu keluar rumah. Dia menghembus nafas panjang, masih tak percaya. Jimat masa? Untuk duduk tunggu barang sampai? Saya lebih suka pergi kedai, pastikan tak kena tipu. Aku tersenyum lebar. Sikap Kamal yang skeptikal terhadap teknologi itu macam budak kecil yang takutkan benda asing, tapi aku tahu dia cuma nak lindungi cara hidupnya yang tulen dan sederhana. Kadang-kadang buat aku rasa geram, tapi lebih banyak buat aku rasa sayang. Awak cuma takut sebab tak faham. Aku goda dia sambil senyum manja. Dia pandang aku dengan sebelah mata.
Tak takutlah, Aisyah. Saya dah hadapi lembu jantan yang garang. Telefon ni takkan buat saya takut. Sikapnya yang kasar tapi jujur itu sebenarnya adalah cermin kejujuran dalam dirinya yang jarang aku jumpa pada orang lain. Kamal bukan sahaja kuat fizikal, tapi juga punya jiwa yang dalam dan tulus. Suatu petang, dia ajak aku ke kebunnya. Aku mula-mula ragu-ragu, tapi akhirnya setuju juga. Setibanya di sana, aku terpukau dengan keluasan tanah yang dia jaga. Ladang hijau terbentang luas, dikelilingi barisan pokok buah dan pagar kayu yang kukuh. Tempat itu ada aura magis yang suka aku ungkapkan. Cantik, aku bisik sambil menatap pemandangan indah itu. Ya, memang cantik, jawab Kamal sambil memandang aku dengan penuh intensiti. Mata coklatnya yang dalam buat aku tiba-tiba terasa malu dan degupan jantung aku laju. Aku alihkan pandangan cepat-cepat, cuba fokus pada sesuatu yang lain. Jadi, apa aktiviti awak selain jaga kebun ni? Aku cuba mengisi keheningan. Memerhati, katanya ringkas. Tanah, musim, kitaran hidup. Semua ada ritma sendiri. Saya belajar hormat itu, termasuk orang-orang. Aku berani menatap dia kembali. Tapi manusia kan kadang-kadang susah, tak ikut ritma alam. Dia berhenti sejenak, seperti berfikir panjang sebelum berkata, manusia memang rumit. Kadang-kadang tak selari dengan alam. Aku rasa ada makna tersembunyi di sebalik kata-katanya, sesuatu yang dia tak mahu ungkapkan terus. Namun sebelum aku sempat bertanya, dia tukar topik. Jom jalan-jalan. Saya nak tunjuk kebun buah saya. Aku setuju dan kami berjalan bersama melalui jalan sempit di antara pokok. Bau buah masak dan bunyi daun bergesil dihembus angin memenuhi ruang. Semakin lama kami berjalan, jarak kami semakin dekat. Di bawah teduhan pokok epal, dia berpaling ke arah aku. Serius, Aisyah. Saya suka awak, katanya tiba-tiba. Jantung aku berdegup kencang. Aku pandang dia dengan penuh harap. Apa? Aku tanya perlahan. Dia menarik nafas dalam, macam mengumpul keberanian. Saya suka sangat, walaupun mungkin masih awal, tapi saya tak mampu tahan. Kata-katanya seperti petir di langit yang tenang. Sejenak aku terdiam, tak tahu mahu berkata apa. Tapi aku tersenyum. Rasa hangat menyelubungi dada aku. Saya pun suka awak, Kamal, aku jawab lembut. Sebelum kami sempat fikir apa-apa lagi, dia menarik aku rapat dan menciumnya. Ciuman itu seperti guru yang menggelegar di langit sunyi, tiba-tiba dan hebat, tapi anehnya terasa betul. Kamal memegang aku erat tapi lembut. Apabila kami berpisah, matanya menatap aku penuh persoalan dan keraguan. Tapi juga kelembutan yang aku tak pernah lihat sebelum ini. Itu salah ke? Suara dia serak bertanya. Aku giling kepala, senyum tak tertahan di bibir. Tak, itu sempurna. Dia menghela nafas panjang hampir tak kedengaran, kemudian mengusap pipi aku dengan penuh kasih sayang, kontras dengan penampilan kasarnya. Saya tak mahu takutkan awak. Tapi awak ni pandai ambil kata saya sebelum sempat saya fikir. Aku ketawa perlahan, rasa ringan dan gugup serentak. Mungkin lebih baik macam ni. Kadang-kadang fikir banyak-banyak boleh menyusahkan. Dia angguk, tapi matanya masih ada campuran lega dan waspada, seperti cuba faham apa makna semua ini untuk kami berdua. Kami duduk di situ lama, berbual dan menikmati kehadiran satu sama lain. Senja perlahan bertukar malam. Bintang mula muncul di langit. Kamal ajak balik ke rumahnya supaya boleh makan dan teruskan perbualan. Rumahnya sederhana tapi mesra. Perabot kayu yang dia buat sendiri memberi suasana desa yang hangat. Selepas makan, dia hidangkan teh herba dari kebunnya dan kami duduk bersebelahan di sofa,
Suasana intim dan tenang. Awak dah lama tinggal sini? Aku tanya sambil menghembus wap teh. Dia menggeleng kepala. Tidak. Tanah ini milik datuk saya. Saya warisi selepas dia pergi. Suaranya lembut tapi ada keheningan sedih dan ketenangan. Awak pula? Kenapa datang kampung ni? Dia bertanya balik. Aku fikir sejenak. Saya penat dengan hidup di bandar. Nak mulakan sesuatu baharu, sesuatu yang asli. Jadi saya di sini. Dia senyum seperti faham sesuatu yang aku rahsiakan. Kami senyap seketika, hanya bunyi angin dan dedaunan yang bergesil. Kemudian dia letak cawan dan menoleh ke arah aku. Betul ke, Aisyah? Saya bukan pandai cakap, tapi awak penting untuk saya. Nada suaranya tulus sampai dada aku terasa sesak. Aku letakkan tangan di tangannya. Rasa kulit kasar akibat kerja keras. Kamal, saya pun tak pasti apa yang kita buat ni, tapi saya suka dengan awak. Dia pandang aku lama, seperti cuba simpan setiap kata. Kemudian dia tunduk dan cium aku lagi, kali ini seperti janji tanpa suara. Masa berlalu perlahan, keakraban kami makin kuat. Setiap pandang, sentuhan, dan bisikan menambah kedalaman hubungan kami. Ia berbeza, lebih nyata dan jujur. Tanpa perlu kata, kami eratkan ikatan, izinkan perasaan berkembang secara semula jadi tanpa tergesa-gesa. Di rumah kecil itu, hanya diterangi sinar bulan, aku rasa kami temui sesuatu yang indah, sesuatu yang sudah lama tersembunyi antara kami. Aku teringat, dia kata sesuatu yang buat aku terhenti. Saya tak mahu awak pergi, bisiknya sambil menyentuh rambut aku. Kata-katanya menyentuh hati aku. Dia tak janji apa-apa, tapi kejujuran itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya penuh dengan rutin biasa dan kehangatan baru. Aku terus mengajar, tapi langkah aku terasa ringan dan penuh warna. Sementara Kamal dan aku sering bertemu, kadang dia datang ke beranda, kadang aku ke kebun dia, membantu atau sekadar memerhati. Kami belajar bersama, hadapi cabaran dan saling melengkapi. Kami bukan sempurna, tapi cinta kami nyata dan itu sudah cukup bagi aku. Namun, aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku tak sabar nak cerita lebih lanjut. Rahsia yang tersembunyi di balik senyuman Kamal. Hari-hari aku bersama Kamal mulai terasa semakin dekat, tapi ada sesuatu yang buat aku tak tenang. Sikapnya yang kadang-kadang pendiam, tatapan matanya yang penuh misteri, selalu buat aku tertanya-tanya apa sebenarnya yang dia simpan dalam hatinya. Aku cuba bertanya, tapi dia selalu mengubah topik atau hanya tersenyum sinis. Suatu petang, selepas selesai mengajar di sekolah, aku singgah di warung kopi kecil di tepi jalan kampung. Warung itu milik Pak Din, seorang lelaki tua yang ramah dengan semua orang di kampung. Aku pesan secawan teh tarik dan duduk dekat tingkap, memahati kehidupan kampung yang sederhana tapi penuh warna. Tiba-tiba, telefon aku berdering. Nama Kamal tertera di skrin. Aku jawab dengan hati berdebar. Aisyah, saya nak ajak awak ikut saya ke kebun. Ada benda penting saya nak tunjuk, suara Kamal kedengaran serius, jauh berbeza dari kebiasaannya. Aku rasa jantung aku berdegup laju. Baiklah, saya akan datang. Sesampainya aku di kebun Kamal, aku lihat dia sudah menunggu di bawah pokok durian besar. Dia kelihatan lebih serius dari biasa, dengan kemeja lengan panjang yang digulung ke siku dan seluar jeans lusuh. Bau tanah basah dan daun-daun yang gugur mengisi udara. Dengar, Aisyah, katanya perlahan. Ada sesuatu yang saya kena beritahu. Ini bukan mudah untuk saya cakap. Aku duduk di sebelahnya, jantung berdebar. Apa itu, Kamal? Dia menarik nafas dalam dan mula bercerita.
Tanah ini bukan sekadar milik datuk saya. Ada sejarah yang berat. Dulu, keluarga kami terlibat dalam perselisihan dengan penduduk kampung lain, sampai ada yang hilang dan luka. Saya cuba lupakan, tapi bayang-bayang itu masih ada. Aku terkejut. Serius, Kamal? Kenapa tak pernah cerita sebelum ni? Dia pandang aku, mata penuh penyesalan. Saya takut awak akan pandang saya lain. Saya tak mahu hubungan kita musnah sebab masa lalu saya. Aku pegang tangan dia erat. Kamal, semua orang ada masa lalu. Yang penting kita ada masa depan bersama. Dia tersenyum nipis, tapi aku nampak ada air mata yang cuba ditahan. Terima kasih, Aisyah. Awak satu-satunya yang saya percayai. Kami duduk diam seketika, hanya bunyi angin dan burung berkikau menemani. Aku mula faham bahawa lelaki ini bukan sahaja kuat tubuhnya, tapi juga jiwa yang penuh luka dan harapan. Sejak hari itu, Kamal mula lebih terbuka. Kami sering berbual panjang tentang impian, ketakutan, dan masa depan. Tapi aku juga perasan ada sesuatu yang masih dia sembunyikan, sesuatu yang buat dia takut untuk benar-benar percaya sepenuhnya. Suatu malam, ketika kami duduk di beranda rumah aku, dia tiba-tiba bangun dan menuju ke arah hutan kecil di belakang rumahnya. Aisyah, ikut saya, katanya. Aku menurut sahaja, walaupun dalam hati penuh tanda tanya. Kami berjalan dalam gelap, hanya diterangi cahaya bulan dan lampu suluh kecil dari telefon aku. Tiba di sebuah punduk usang, Kamal berhenti. Ini tempat yang saya sembunyikan sesuatu yang penting, katanya perlahan. Dia membuka pintu punduk itu dan aku terlihat sebuah kotak kayu tua yang disimpan rapi di sudut. Ada benda di dalam kotak itu yang akan ubah segalanya, katanya dengan nada serius. Aku terdiam, jantung berdegup kencang. Apa benda itu, Kamal? Dia menghela nafas, seolah-olah dia sedang berperang dengan dirinya sendiri sebelum berkata, esok saya akan tunjukkan. Tapi saya takut. Saya takut apa yang saya simpan akan buat awak lari. Aku tersenyum penuh yakin. Kamal, tak kira apapun, aku akan tetap ada di sini. Kami kembali ke rumah dalam diam, tapi hati aku penuh dengan rasa ingin tahu yang membara. Apa rahsia yang Kamal sembunyikan? Adakah ia akan mengubah hubungan kami? Atau adakah ia jalan untuk kami semakin dekat? Aku tahu, esok akan jadi hari yang menentukan segalanya. Tapi aku juga tahu, aku tak boleh lari dari kenyataan yang bakal menunggu. Satu perkara pasti, kisah kami baru sahaja bermula, dan ada misteri yang menanti untuk diungkap. Aku tak sabar untuk berkongsi cerita seterusnya dengan kalian semua. Ketika rahsia lama membuka pintu masa depan kami. Aku masih terbayang malam itu, saat Kamal mengajak aku ke punduk usang di tengah hutan kecil di belakang rumahnya. Suasana sunyi dan gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang temaram, memberi rasa misteri yang suka aku jelaskan. Hati aku berdegup kencang, bercampur rasa takut dan ingin tahu. Keesokan harinya, selepas mengajar di sekolah, aku bergegas ke kebun Kamal seperti yang dijanjikan. Dia sudah menunggu di situ dengan wajah serius yang jarang aku lihat. Pakaian kasualnya baju kemeja lengan panjang yang digulung dan seluar jeans lusuh menambah aura lelaki kampung yang kuat dan jujur. Kamu dah bersedia? Kamal bertanya dengan nada perlahan. Aku angguk, cuba tenangkan hati yang berdebar. Ya, saya nak tahu apa yang selama ini kamu simpan. Dia membawa aku masuk ke pondok kecil itu. Di sudutnya, kotak kayu tua yang kemas tersimpan. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Kamal membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya, aku lihat beberapa dokumen lama, foto hitam putih, dan sebilah keris kecil yang kelihatan usang tapi masih berkilau. Ini semua warisan keluarga saya,
katanya dengan suara serak. Dokumen-dokumen ini bukti perselisihan antara keluarga kami dengan penduduk kampung lain bertahun-tahun lalu. Ada yang cedera parah, ada yang hilang. Dan keris ini, simbol kekuatan dan peranan datuk saya dalam pertikaian itu. Aku terdiam, menyerap maklumat yang berat itu. Kenapa kamu simpan semua ni sendirian? Kamal menunduk, tangannya meremas keris itu. Saya takut cerita ini akan buat kamu menjauh. Saya tak mahu masa lalu saya menjadi penghalang antara kita. Aku genggam tangannya erat, cuba meyakinkan dia. Kamal, masa lalu bukan penentu masa depan. Saya terima kamu seadanya, dengan segala cerita dan rahsia. Dia pandang aku dengan mata yang berkaca, seolah-olah lega kerana akhirnya ada yang memahami. Terima kasih, Aisyah. Aku tak pernah rasa sebebas ini untuk kongsi rahsia. Sejak hari itu, hubungan kami bertambah erat. Kamal mula membuka diri, berkongsi lebih banyak tentang keluarganya, sejarah kampung, dan impian yang selama ini dia simpan. Aku juga mula merasa lebih yakin dan selesa berada di sisinya, walaupun kadang-kadang bayang-bayang masa lalu itu tetap menghantui. Namun, ada satu perkara yang aku tak tahu. Sesuatu yang Kamal sembunyikan bukan sahaja dari aku, tapi dari semua orang di kampung itu. Rahsia yang lebih dalam, lebih gelap, yang mungkin boleh menggoncang dunia kecil kami. Suatu petang, ketika kami duduk di beranda rumah aku, Kamal tiba-tiba berubah serius. Dia menarik nafas panjang sebelum berkata, Aisyah, ada sesuatu yang aku perlu beritahu kamu. Bukan hanya tentang keluargaku, tapi juga tentang diriku sendiri. Aku terkejut, jantung berdegup laju. Apa itu, Kamal? Dia pandang aku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku ada sesuatu yang aku sembunyikan sejak lama. Sesuatu yang boleh mengubah segalanya antara kita. Aku cuba tenangkan diri, tapi rasa cemas menyelubungi. Kamal, apapun itu, kita hadapi bersama. Dia tarik aku ke dalam pelukan, seolah-olah mencari kekuatan. Aku harap kamu boleh maafkan aku bila tahu kebenarannya. Malam itu, aku terjaga berulang kali, memikirkan apa yang Kamal simpan dalam hatinya. Aku tahu, ada sesuatu yang besar sedang menanti aku, sesuatu yang akan menguji cinta dan kepercayaan kami. Apakah rahsia yang Kamal sembunyikan? Apakah ia akan menguatkan atau memecahkan hubungan kami? Aku tak tahu. Tapi satu yang pasti, kisah kami belum selesai, dan aku akan terus mencari jawapan. Esok akan jadi hari yang menentukan. Aku bersedia untuk hadapi apa sahaja demi cinta dan kebenaran. Dan aku berharap, kalian juga akan terus bersama aku dalam perjalanan ini yang penuh liku dan misteri. Ketika bayang-bayang masa lalu mula menghantui masa depan kami. Hari demi hari, aku semakin sedar bahawa Kamal bukan sahaja menyimpan rahsia tentang sejarah keluarganya, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih peribadi dan berat. Sikapnya yang kadang-kadang berubah menjadi murung, pandangannya yang jauh seakan menyimpan beban yang sukar untuk dikongsi, membuatkan aku risau dan ingin tahu lebih dalam. Suatu petang, selepas membantu Kamal mengemas ladang, aku duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di pinggir kampung. Air yang jernih dan angin sepoi-sepoi bahasa sedikit menghilangkan tekanan dalam hati aku. Tiba-tiba, telefon aku bergetar. Panggilan dari Kamal. Awak ada masa? Saya nak berjumpa, suara dia lembut tapi penuh ketegangan. Aku segera bersetuju dan menuju ke rumahnya. Sampai di sana, aku lihat Kamal berdiri di halaman. Wajahnya kelam dan matanya merah seperti baru menangis. Aku segera menghampiri dan bertanya, Kamal, apa yang terjadi? Awak okey? Dia menarik nafas dalam-dalam, cuba mengawal emosinya. Aisyah, saya minta maaf sebab lama sembunyikan ini.
Tapi saya rasa sudah sampai masa untuk saya berterus terang. Aku duduk di sebelahnya, memegang tangannya erat. Apapun yang awak nak beritahu, saya akan dengar dan terima. Kamal pandang aku dengan penuh kesungguhan. Saya pernah terlibat dalam satu perkara yang saya cuba lupakan. Satu kejadian yang membuatkan saya hilang kepercayaan pada orang lain dan takut untuk membuka hati. Aku terdiam, rasa berat menyelubungi dada. Apa kejadian itu, Kamal? Dia teragak-agak, kemudian berkata perlahan, dulu, ada satu pergaduhan besar antara keluarga saya dengan keluarga sebelah kampung. Saya terlibat secara langsung, dan akibatnya, seorang yang sangat saya sayang hilang tanpa berita. Sejak itu, saya hidup dengan perasaan bersalah dan takut kehilangan lagi. Air matanya mengalir tanpa dapat ditahan. Aku memeluknya erat, cuba memberi kekuatan. Kamal, saya faham. Tapi awak tak keseorangan sekarang. Saya ada di sini, dan kita boleh hadapi semua ini bersama-sama. Malam itu, kami berbual lama, berkongsi rasa dan luka yang selama ini tersembunyi. Aku tahu, ini bukan sahaja tentang masa lalu Kamal, tapi juga tentang bagaimana kami akan melangkah ke depan bersama-sama. Namun, di balik kehangatan itu, aku mula merasakan ada sesuatu yang lebih gelap sedang menanti kami. Sebuah rahsia yang lebih besar, yang mungkin akan menguji cinta kami sampai ke titik maksimum. Aku tak tahu apa yang akan datang, tapi aku tahu satu perkara. Aku tidak akan lepaskan Kamal walau apapun yang berlaku. Cinta kami sedang diuji, dan aku berharap kalian semua akan terus bersama aku dalam kisah ini yang penuh dengan liku, misteri, dan keindahan yang tak terduga. Ketika rahsia terkuak, segalanya berubah dalam sekelip mata. Beberapa hari selepas pengakuan Kamal itu, suasana di kampung yang tenang tiba-tiba menjadi penuh teka-teki. Aku mula perasan perubahan pada Kamal. Dia lebih pendiam, sering hilang tanpa berita, dan matanya yang dulu penuh kehangatan kini dipenuhi kegelisahan yang sukar aku tafsirkan. Aku cuba dekati dia, tapi seolah-olah ada tembok yang semakin tebal memisahkan kami. Suatu malam, aku terjaga dari tidur kerana bunyi ketukan perlahan di pintu rumah. Dengan hati berdebar, aku buka pintu dan terkejut melihat Kamal berdiri di sana. Wajahnya lesu, baju lusuh dan tangan sedikit berdarah. Aku segera membenarkannya masuk. Kenapa macam ni, Kamal? Apa yang terjadi? Aku bertanya cemas sambil memeriksa lukanya. Dia menarik nafas panjang, cuba bertenang. Ada orang datang cari saya. Mereka dari keluarga sebelah kampung yang dulu bermusuhan dengan keluarga saya. Mereka tak mahu saya hidup tenang. Aku terkejut. Apa yang mereka mahu? Kamal memandang aku dengan mata yang penuh ketakutan. Mereka mahu saya bayar harga untuk apa yang berlaku dulu. Mereka kata saya harus bertanggungjawab. Aku rasa darahku berdesir. Kita akan hadapi bersama, Kamal. Awak tak keseorangan. Dia mengangguk perlahan, tapi aku tahu hatinya masih berat. Malam itu, aku cuba beri dia kekuatan dengan pelukan dan kata-kata manis, tapi aku juga tahu bahaya sedang mengintai kami. Keesokan harinya, aku cuba cari maklumat tentang pergaduhan lama itu dari beberapa orang tua di kampung. Cerita yang aku dengar sangat berbeza dari apa yang Kamal ceritakan. Ada dendam yang mendalam, rahsia yang disembunyikan, dan janji-janji yang belum ditepati. Aku mula risau, bukan sahaja untuk Kamal, tapi juga untuk diri aku sendiri. Adakah aku sudah terjebak dalam konflik yang lebih besar dari yang aku sangka? Dan adakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan dalam badai yang semakin membesar ini? Sementara itu, Kamal mula menghilang lebih kerap, kadang tanpa kabar berita. Aku cuba hubungi dia, tapi telefon tidak berjawab. Malam-malam aku duduk di beranda, menatap bintang sambil berdoa agar dia selamat dan kembali kepada aku.
pada satu malam yang dingin, aku terdengar suara langkah berat di luar rumah. Aku mengintip dan nampak Kamal berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Wajahnya lesu tapi ada sinar tekad yang baru. Dia menghampiri pintu dan dengan suara perlahan berkata, "Aisyah, saya tak boleh lari lagi. Kita kena hadapi semuanya bersama." Aku membuka pintu dan memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku tahu kami sudah berada di persimpangan yang menentukan. Rahsia lama, dendam yang belum selesai, dan janji cinta yang harus diuji. Apa yang akan terjadi seterusnya? Adakah kami akan berjaya menakluk masa lalu yang gelap? Atau adakah semuanya akan hancur berkecai? Aku tak tahu jawapannya, tapi aku tahu satu perkara, kisah kami baru bermula, dan aku harap kalian akan terus bersama aku dalam perjalanan penuh liku ini. Ketika malam menjadi saksi janji yang tak terucap. Setelah malam itu, Kamal dan aku mula merancang bagaimana untuk menghadapi badai yang mengancam kami. Dia bercerita lebih banyak tentang pergaduhan lama yang membelenggu keluarganya, tentang dendam yang berakar umbi dan janji-janji yang belum tertunai. Aku dapat lihat beban yang dipikunya begitu berat, membuatkan matanya yang biasanya tenang berubah menjadi sayu dan penuh kesedihan. Suatu petang, ketika aku sedang mengajar di sekolah kampung, aku terima panggilan dari Kamal. Suaranya agak tenang tapi ada getaran yang kusut. "Aisyah, malam ini saya perlu ke tempat yang lama. Saya nak kamu ikut, tapi kita kena hati-hati. Ada perkara yang perlu saya selesaikan." Hatiku mula berdebar. Aku tahu ini bukan sekadar jalan-jalan biasa. Aku setuju, walaupun dalam hati penuh tanda tanya dan sedikit ketakutan. Malam itu, kami berjalan ke sebuah kawasan hutan kecil di pinggir kampung. Lampu suluh kami menyinari jalan berliku, sementara bunyi serangga malam memenuhi udara. Kamal berhenti di sebuah pondok lama yang kelihatan usang dan sunyi. "Ini tempat di mana segala dendam itu bermula," katanya perlahan. "Tempat yang saya cuba lupakan, tapi tak mampu." Aku melihat ke wajahnya, yang dipenuhi harapan dan ketakutan. "Apa yang kita akan buat di sini, Kamal?" Dia menarik nafas dalam dan berkata, "Saya mahu bersemuka dengan mereka yang masih menyimpan dendam itu. Saya mahu tutup bab lama ini supaya kita boleh mulakan hidup baru." Aku memegang tangannya erat, memberi sokongan. "Saya akan ada di sisi awak, Kamal. Apapun yang terjadi." Kami melangkah masuk ke pondok itu, dan tak lama kemudian, beberapa lelaki dari keluarga sebelah muncul. Suasana tegang melingkari udara malam. Kamal berdiri teguh, matanya tidak lari dari mereka. Perbualan yang berlaku penuh dengan ketegangan, kata-kata yang penuh luka dan penyesalan. Tapi perlahan-lahan, suasana berubah menjadi dialog yang jujur dan terbuka. Kamal berjanji untuk bertanggungjawab dan mencari jalan damai, demi masa depan kami bersama. Aku menyaksikan perubahan itu dengan hati yang penuh harapan dan sedikit kegelisahan. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku percaya cinta kami mampu menembusi segala halangan. Ketika kami pulang ke rumah, aku merasa ada sesuatu yang telah berubah bukan sahaja di hati Kamal, tapi juga di dalam diriku. Kami baru sahaja memulakan perjalanan baru yang penuh cabaran, tapi juga penuh janji dan harapan. Namun, aku masih tertanya-tanya, adakah benar semua ini akan berakhir dengan damai? Atau adakah bayang-bayang lama itu masih menunggu untuk menyerang kembali? Cinta kami diuji, dan aku tahu kisah ini belum selesai. Aku harap kalian semua akan terus menemani aku dalam babak seterusnya yang penuh dengan misteri, kejujuran, dan keindahan yang suka digambarkan. Ketika janji damai diuji oleh bayang-bayang yang tidak terlihat. Selepas malam di pondok usang itu, aku dan Kamal rasa seperti membawa beban yang lebih ringan walaupun cabaran belum selesai. Janji untuk mencari perdamaian telah diucapkan, tapi aku tahu, di balik kata-kata itu,
Masih ada ketakutan yang tersembunyi dalam mata Kamal. Dia cuba kuat untuk aku, tapi aku dapat rasakan kerisauan yang berputar-putar dalam fikirannya. Hari-hari berlalu, kami terus menjalani rutin kampung dengan hati-hati. Tapi ada sesuatu yang aneh mula berlaku. Aku perhatikan ada beberapa wajah asing yang muncul di kampung, memerhati dari jauh. Mereka tidak bercakap banyak, tapi kehadiran mereka cukup untuk membuat aku gelisah. Suatu petang, ketika aku sedang mengajar di sekolah, seorang guru lain memberitahu aku bahawa ada kabar angin tentang keluarga sebelah yang tidak puas hati dengan perdamaian yang dicapai. Mereka kata ada pihak dalam keluarga itu yang mahu teruskan dendam dan perselisihan. Aku cuba beritahu Kamal, tapi dia hanya menggeling kepala. Kita kena percaya, Aisyah. Kita tak boleh hidup dalam ketakutan. Tapi rasa takut itu semakin membesar dalam hati aku. Aku cuba kuat untuk Kamal, tapi aku sendiri mula merasa tertekan. Malam-malam aku terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi pada kami, pada kampung kecil ini, dan pada cinta kami. Suatu malam, ketika aku duduk di beranda rumah, tiba-tiba aku terdengar bunyi kereta masuk ke halaman. Aku mengintip dari tingkap dan terkejut melihat beberapa lelaki dengan wajah serius dan pakaian gelap. Mereka tidak dikenali di kampung dan kelihatan seperti datang membawa niat yang tidak baik. Aku berdebar-debar, cuba menghubungi Kamal tapi telefon aku tiada jawapan. Aku takut sesuatu yang buruk sedang berlaku. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk kuat. Aku membuka pintu dan seorang lelaki tinggi dengan mata tajam berdiri di situ. Kita mahu bercakap dengan Kamal, katanya dengan suara dingin. Aku cuba tenang. Dia tidak ada di sini sekarang. Bolehkah saya bantu? Lelaki itu tersenyum sinis. Awak pun dah tahu, ini bukan tempat untuk orang luar macam awak. Aku rasa darah aku berderau. Kalau nak buat apa-apa, saya takkan biarkan. Mereka ketawa kecil, dan suasana menjadi tegang. Aku tahu ini baru permulaan. Bahaya yang selama ini tersembunyi kini mula menampakkan wajah sebenar. Aku berdiri teguh, dengan hati penuh keberanian dan rasa cinta yang mendalam untuk Kamal. Aku tahu, kami harus hadapi semua ini bersama. Tapi aku juga tahu, malam ini akan jadi titik perubahan yang besar dalam hidup kami. Dan aku tidak pasti sama ada cinta kami cukup kuat untuk mengharungi badai yang akan datang. Cerita kami semakin rumit, penuh dengan misteri dan bahaya yang tak terjangka. Aku harap kalian akan terus bersama aku dalam perjalanan yang penuh liku ini, kerana apa yang akan terjadi seterusnya akan mengubah segalanya. Ketika bayang-bayang malam menguji kekuatan cinta kami. Malam itu, setelah pintu diketuk dengan kasar oleh lelaki-lelaki asing itu, aku berdiri di hadapan rumah dengan jantung berdegup kencang. Mereka menatap aku dengan pandangan yang tajam dan penuh ancaman. Aku tahu, ini bukan sekadar kunjungan biasa, ada sesuatu yang lebih gelap sedang menanti. Aku cuba beranikan diri, suara aku sedikit bergetar. Kalian cari Kamal? Dia tidak ada di sini sekarang. Seorang lelaki yang paling besar dan garang melangkah ke depan. Kita datang untuk beritahu, masa dah habis. Kamal kena bayar harga yang kita tuntut. Kalau tidak, akibatnya akan teruk. Aku menarik nafas panjang, cuba mengawal rasa takut yang membelenggu. Kamal bukan orang yang mahu bermusuhan. Dia dah cuba damai. Mereka ketawa sinis. Damai? Itu hanya kata-kata kosong. Kita mahukan keadilan. Tiba-tiba, aku terdengar suara dari belakang. Kamal muncul, wajahnya tegang tapi matanya penuh tekad. Dia melangkah ke depan, berdiri teguh di hadapan aku dan lelaki-lelaki itu. Cukup, katanya dengan suara dalam dan tegas. Saya dah bayar harga lama. Saya mahu tutup bab itu.
Kalau ada yang masih mahu teruskan dendam, saya bersedia hadapi. Salah seorang lelaki mengeluarkan sebilah pisau kecil, menunjukkannya pada Kamal. Kalau kamu berani, buktikan. Aku merasa darahku berdesir. Aku tahu pertarungan ini bukan hanya soal fizikal, tapi juga soal hati dan jiwa. Kamal mengangkat tangan, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Saya tidak mahu pertumpahan darah lagi. Kita harus cari jalan damai. Lelaki itu menatap Kamal lama sebelum akhirnya meletakkan pisau dan mengangguk perlahan. Suasana menjadi tegang tapi ada harapan yang mula menyelinap. Mereka berundur perlahan, meninggalkan kami dengan kelegaan yang sukar diungkapkan. Aku memeluk Kamal erat, rasa syukur dan cinta membuak-buak dalam hati. Terima kasih kerana kuat, Kamal. Dia membalas pelukan itu dengan senyuman lelah tapi penuh kehangatan. Kita masih ada jalan, Aisyah. Jalan untuk hidup bersama tanpa bayang-bayang lama. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, aku tahu kami telah lalui satu ujian besar. Tapi aku juga tahu, kisah kami belum selesai. Ada misteri yang masih menunggu, cabaran yang belum terungkai. Aku berharap kalian semua akan terus bersama aku, menyusuri perjalanan cinta dan keberanian ini yang penuh dengan liku dan kejutan yang tak terduga. Ketika fajar baru menyimpan harapan dan rahsia yang belum terungkap. Selepas malam penuh ketegangan itu, aku dan Kamal merasakan seolah-olah ada beban yang terangkat dari bahu kami. Namun, aku tahu perjalanan kami belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam yang masih tersembunyi dalam lipatan masa lalu dan masa depan kami. Hari-hari berikutnya, kami cuba hidup seperti biasa. Aku terus mengajar di sekolah kampung, dan Kamal sibuk dengan ladangnya. Tapi ada saat-saat sunyi di antara kami, saat di mana aku dapat melihat bayang-bayang kegelisahan di matanya. Aku tahu dia masih menyimpan sesuatu yang belum dia berani kongsi. Suatu petang, ketika kami duduk di beranda rumah, Kamal memandang jauh ke arah ladang, wajahnya serius. Aisyah, ada sesuatu yang aku tak pernah cerita. Sesuatu yang boleh mengubah segalanya. Aku tersentak, hati berdebar. Apa itu, Kamal? Dia menarik nafas panjang dan mula bercerita tentang rahsia keluarganya yang lebih tua, tentang sebuah surat lama yang disimpan datuknya, yang katanya mengandungi petunjuk tentang harta dan muslihat yang melibatkan kampung ini sejak zaman dahulu. Surat itu bukan sahaja tentang harta, tapi juga tentang kuasa dan pengaruh yang boleh mengubah nasib kampung kita, katanya perlahan. Aku cuba memahami beratnya rahsia itu. Apa kita perlu cari surat itu? Kamal mengangguk. Saya rasa itu jawapan untuk banyak perkara yang berlaku sekarang. Tapi kita kena berhati-hati, kerana ada pihak yang tak mahu rahsia itu terbongkar. Sejak hari itu, kami mula menyelidik sejarah lama kampung dan keluarga kami. Kami menelusuri setiap petunjuk, berbincang dengan orang tua, dan masuk ke dalam lorong-lorong yang penuh dengan cerita dan misteri. Aku mula rasa seperti berada dalam sebuah cerita yang lebih besar daripada diri kami. Ada kekuatan yang berperang di antara kebenaran dan rahsia, dan kami berada di tengah-tengahnya. Namun, di balik semua itu, aku dan Kamal semakin dekat, semakin kuat. Cinta kami jadi pelindung dan cahaya dalam kegelapan yang menyelubungi. Tapi aku tahu, langkah kami semakin dekat ke sesuatu yang besar, sesuatu yang akan menguji bukan sahaja cinta, tetapi keberanian dan kejujuran kami. Apa yang akan kami temui dalam surat itu? Apakah rahsia yang tersembunyi selama ini? Aku tak sabar untuk terus berkongsi kisah ini dengan kalian, kerana setiap bab yang terungkap membawa kami lebih dekat ke kebenaran yang menanti di hadapan.